Wait, training best tu, jadi kita buat sekali tak? Boleh je sebenarnya. Tapi lighting, motion, angle mesti cinematic. Ada gimbal baru kalau mau pakai. Rosie, kau ada TikTok ke? Oh ya ke, nak follow boleh tak? Tapi tak selalu buka. Phone pun jenis sama. Serius tak? Phone kau tu boleh dalam TikTok lagi ni? Macam lama sangat je, macam tak dipakai je. Kalau ini melakukan telinga. Suara dia boleh sama. Oh ya. Kan mau sindir lah, tapi kalau nggak ikut tren sekarang, kau tertinggal. Bila kau nak tukar phone kau? Karena lah. Guys, masuk guys. Aku nak buat video. Jap. Nak kau okey ke? Okey je. Biasalah. Tak semua benda yang semua orang ada, kita pun ada. Itulah, aku rasa dunia ni semua fake. Orang senyum untuk kamera, bukan untuk rasa. Sebab tu aku suka diam. Dalam diam aku masih dengar. Weh, korang, saya tengok ni. Dia ada sebab ayat dia macam deep je. Iyalah, baru je tengok tadi. Diam berarti lemah. Kadang itu cara paling kuat untuk bertahan. Deep apa? Baby tu cara dia bercakap. Kita tak maaf. Betul. Kita pun asyik hari-hari kita tengok pandang orang yang asal apa tu dia. Tapi masalahnya kita pun lupa siapa yang paling sunyi dalam hidup orang. Mungkin dia depressed, mungkin dia anxiety. Anxiety lah. Okay guys, hari ni kita buat hari tanpa phone. So, real talk, real time. Semua phone letak tengah. Ada cakap apa tu? Memang kena letak ke? Letak. Serius lah. Ni, kita main batu seremban. Minum cerman dah. Kalau kita ambil Maybe kita akan rasa awkward. Tapi mungkin benda ni yang kita lupa nak hargai. Ya. Kenapa semua macam zaman 90-an ni? Memanglah kita throwback. Kita nak rasa Main. kita nak rasa apa je kita tak rasa sebelum ni. Selalunya kita Sebelum ni terlalu bersosial. Yelah, kita jalan sekali lah main batu seremban. Main batu seremban.